Lake Songkol ni dia macam dreamy part of Kyrgyz. the world. Dia rasa macam mimpi. boleh tak bayangkan tempat tu luas hijau. Ada tasik apa pokok pun tak ada kat situ. Betul, tak ada. Dia tak ada pokok-pokok pun. Lapangan Dia hijau, lapangan lapang-lapangnya. Ha. Lepas tu nampak kuda-kuda berlari-lari berlari kencang, lembu-lembu semua tu yang bahagia dekat situ. Sampai kat Kyrgyz ni dia akan rasa macam luasnya dunia ni. Hujung ke hujung tak nampak lah. Dia sebab dia ada pokok tak ada ni, dia just beralun-alun. Seluas manilah dah. Inilah sebenar-benarnya sehingga penghujung mata. Kau bayangkan tempat cantik, berhenti, kau tak ada orang tanya tiket ke apa ke semua tu. Jadi besok pagi-pagi kadang kau bangun semua kau dikelilingi oleh kuda-kuda dekat situ. Ini heaven ke? Kata dia antara dia lembah yang di antara dua gunung yang dipenuhkan dengan pokok alpine. Lepas tu tengah tu ada satu gunung tinggi lagi macam Matterhorn tapi bukan Matterhorn, dan ada sungai tepi tu dan ada natural hot spring. Memburu menggunakan helang. Culturally, kehidupan dia kita boleh melihat macam mana mereka memburu dengan burung helang. Kita tengoklah macam mana sharp dia punya mata helang tadi. Daripada jauh dia zoom. Habis anak tadi tu. Ini baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Ray Nation. Kali ni saya mangsa keadaan bersama Shibli lagi. Betul. Okay. Hari ni kita nak pergi mana? Hari ni kita nak buat, itu last podcast kita agak berat juga kan. Agak berat orang sikit. berasa asap semua tu kepala. Nak digest apa yang kita sampaikan. Cerita pasal Nazoro, cerita pasal tempat yang ada Islam, tak ada Muslim, orang Muslim tak ada Islam, dan cerita pasal fardu kifayah, tukar balik dia punya mindset. Orang lain dah buat, kita tak payah. Okay. Jadi hari ni kita nak ringan-ringan sikit, santai-santai. Nak bawa terbang. Nak bawa jalan-jalan. Kita nak ke sebuah negara yang terletak di kawasan gunung, digelar sebagai Swiss of Asia. Dia dekat Asia Tengah. Dia Asia Tengah, negara Asia Tengah, dan negara bekas Soviet. jajahan apa nama tu? Soviet Soviet is one thing. Satu lagi ni Genghis Khan. Genghis Khan, salah satu kawasan laluan sutera yang agak menarik dan menyimpan keindahan landscape dan kehidupannya yang luar biasa, sebab masih majoriti penduduk di sana masih hidup secara nomad. Betul. Masih berpindah randah. Walaupun mereka ada rumah dekat kampung, tetapi mereka berpindah lagi. Ya, jadi kehidupan nomad tu masih wujud. Dah lama dah tak tengok. Dia sebenarnya macam nomad ni, dia bukan satu dia macam daripada waktu musim sejuk, dia orang kalau nomad dekat tempat ini, dia berbeza dengan nomad yang 100% nomad. Yang mana dia pindah randah tak ada. Ini nomad yang bila musim panas mereka naik ke gunung, bila musim sejuk mereka turun ke kampung. Jadi mungkin dah berlagak kot negara mana? Dah agak-agak dekat negara Kyrgyzstan. Okey, jadi apa Hasan? Jadi Hasan dah mulakan dia punya nomad tu. Mungkin Hasan boleh explain sikit. Kenapa dia orang pergi naik atas masa panas, kenapa dia turun masa sejuk? Okey, saya nak simpan sikit benda tu. Macam mana kita nak cerita sikit macam nak pergi sana? Cerita nak Sebab pergi dia sana. nak pergi sana ni macam mencabar sikit. Okey, kita tidak ada banyak, flight tak banyak. Pilihan penerbangan. Kita kena faham sebab negara ni sebenarnya agak muda. Dia baru saja merdeka berapa tahun? Cek fakta. Cek GPT. Lebih kurang dalam 30 tahun tak sampai. Ya ke? Cuba tengok, dia baru lagi lepas daripada kejatuhan Soviet Union dahulu. Mereka mengisytiharkan kemerdekaan sebagai sebuah negara merdeka Kyrgyzstan. Okey. Jadi dekat negara ni secara geografinya dia seperti boleh dikatakan 90% kawasan gunung ganang dan lebih kurang 10% tadi tu adalah kawasan datar. Dan kawasan datar ini adalah kawasan dekat ibu negara dia, Bishkek. Dan okey, saya dah jumpa dah fakta tu. Jadi dia hanya, menariknya, tarikh kemerdekaan dia sama dengan Malaysia. 31 Ogos 1991. 91. Maknanya saya ni lagi berumur daripada Kyrgyzstan.
Shibli Shibli lebih tua daripada Kyrgyzstan. Okey. Jadi dan tapi apa pun sebenarnya kita ada beberapa penerbangan yang masuk terus ke Bishkek, antaranya adalah yang mahal-mahal sikit ni macam Emirates. Tetapi kalau yang murah-murah sikit Air Arabia. Tapi dia sebenarnya bukan faktor harga kan. Kadang lebih kurang je harga dia kan. Tapi dia faktor jumlah penerbangannya ke sana tu sangat tak banyak. Jadi menyebabkan harga orang dia melambung. Jadi orang kadang-kadang fikir kata, tempat dekat takkan harga mahal. Ya. Kadang-kadang kita fikir kata, la ilah tengok harga tiket ni boleh pergi San Francisco ni. Dia punya daripada Malaysia boleh fly San Francisco. Betul. Kalau kata harga nak pergi Bishkek. Jadi another alternatif yang kita boleh gunakan adalah kita masuk melalui jalan darat. Pun boleh juga. Tetapi kita ke negara lain. Negara yang antaranya adalah macam Uzbekistan. Betul. Ataupun kalau kita favourite kita adalah kita turun dekat Almaty. Almaty dia ada direct connection waktu ini yang baru dilancarkan oleh AirAsia hujung-hujung tahun lepas rasanya penerbangan ke Almaty terus dari Kuala Lumpur. Betul. Dengan AirAsia. Ya. Kalau anda okey untuk menaiki AirAsia. Jadi saya pun suka. Kita pun tapi dah dua negara. Betul. Dan jangan expect antara Kyrgyzstan dengan Kazakhstan ni, dia punya sempadan dia tu macam sempadan yang agak-agak moden sikit semua tu. Tak ada. Kita kena sidai dekat sempadan tu pun ada. Betul, sebab dia sebuah negara yang macam baru 34 tahun merdeka. 34 tahun merdeka. Jadi dia sebuah negara yang pilihan penerbangan dia tidak banyak dan kita kena faham. Ni kadang orang tak tahu kan. Orang ingat harga penerbangan ni semakin jauh semakin mahal. Tidak. Harga tiket penerbangan sebenarnya semakin rare. Dia semakin mahal bila jumlah penerbangan semakin sikit. Semakin rare lah. Semakin rare semakin mahal. Jadi sebab itu kadang-kadang kita tengok nak pergi ke Kyrgyzstan ni, kalau tengok harga pun macam pergi Europe. Betul. Tapi bukan kami mahu harganya begitu, tetapi memang atas faktor tu. Sebab tu kita tengok kadang-kadang package yang pergi ke Timur Tengah ni, Asia Tengah ni, dia lebih mahal daripada macam mana, ataupun dia lebih kurang sama mahal. Betul. Dengan pergi Europe. More or less macam Europe juga. Jadi walaupun dia punya makanan yang aktiviti dekat daratan tadi tu dia murah, tetapi dia agak mahal. Nak kata murah pun tidak juga sebenarnya. Sebab sekarang ni kita kena faham kawasan tu dia pengunjungnya kebanyakannya orang-orang Eropah. Jadi dia orang ikut standard harga Eropah. Dan lagi satu, barang-barang mereka kebanyakannya imported. Betul. Yang local produce adalah kuda, biri-biri dengan lembu. Jadi yang lain-lain tu, yang pertanian mereka pun tak banyak. Sebab mereka boleh kata 10% saja tanah datar. Yang lain tu semua gunung ganang berbatu batan. Jadi ini tempat dia memang cantik lah. Cantik. Tapi mana-mana pun kita pergi, kita boleh nampak skyline dia adalah gunung ganang. Saya bila kita pergi sana, dah banyak-banyak negara lah kita pergi. Negara paling damai, paling aman, Kyrgyzstan. Dia seperti kita berada dalam satu lakaran lukisan yang hidup. Dengan kudanya, dengan lapangan hijau seluas mata. Hijau, ada tasik, ada tent. Belakang tu Tian Shan. Gunung bersalji. Gunung-gunung banjaran Tian Shan. Bersalji. Jadi dia punya persis lukisan lah. Tapi kita berada di situ. Hidup. Dan macam kalau korang tengok travelog kita tak boleh nak memberikan we cannot give justification, justify the visual yang kita bagi tu dengan kecantikan sebenar. Itulah dia. Wife tengah telefon. Ni penting kena angkat. Hello. Tu panggilan isteri dengan panggilan azan. Panggilan azan lebih utama, tapi panggilan isteri pun selepas panggilan azan adalah panggilan jangan isteri. Tak angkat. Walaupun tengah podcast. Okey, teruskan. Mari kita teruskan kepada tadi tu kita perjalanan tadi tu. Orang tanya San, perlu visa ke San? Visa tak untuk orang Malaysia tak? Untuk orang Indonesia kena apply electronic visa. Singapura pun? Singapura tak perlu. Ya, itu mudah. Dia visa free country untuk kita lah. Okey, bercakap tentang nature tadi tu, landscape dia. Saya paling tak lupa sekali lah masa kita berjalan nak pergi ke apa nama tu? Sebuah kampung tu. Dan kita turun di satu gunung, kita nampak satu lapangan yang sangat luas. Bunga. Ya. Bunga liar. Bunga liar. Bukan ditanam.
Tetapi disebabkan ada bunga liar yang sarjana mata memandang tadi tu, yang warna purple, pink, orange, kuning semua tu, ada banyak lebah-lebah. Ya, betul. Dan dia lebah yang kalau kata pasal kita pergi Kyrgyzstan tu, kita jumpa penternak lebah yang nomad. Orang Rusia. Orang Rusia. Orang Rusia. Tapi baiklah, kita boleh pergi panjat dekat dia punya ni, kita boleh minta izin dekat dia nak ambil gambar lebah. Lepas tu dia pun bagi try madu lebah dia yang original direct daripada direct dia tu. Dia sebab dia letak menarik tu, dia punya sarang lebah tu dia letak dalam dia punya trailer ke lori yang panjang tu, pasal banyak dia punya ni drawer dia. Kemudian dia akan bergerak mengikut di mana bunga akan berkembang. Itu menarik. Maknanya nomad tu bukan sekadar warganya, orang Rusia di situ pun berniaga lebah pun hidup secara nomad. Lebah dia dia jual kan, dia jual madu lebah tu. Dia tak berniaga lebah, dia berniaga madu lebah. Betul, dia berniaga madu lebah. Betul. Jadi kalau kita tengok dekat jalan-jalan dia kan, jalan-jalan kampung, dia ada banyak gerai-gerai tepi jalan. Antara benda yang mereka selalu jual adalah madu lebah, dan juga ada satu lagi tu susu kuda. Susu kuda. Tapi susu kuda tu kita tengok macam dia jual dia punya warna, dan dia letak dekat dalam botol terpakai. Dia macam tayar wax kereta. Macam yang cacar air putih yang buat wax tayar kereta tu. Dia nak pergi tayar kereta kilat tu. Dia punya macam tu sekali lah. Tapi saya tak minum lah untuk susu kuda tu. Saya rasa macam kuda ni bukan dicipta untuk susu dia. Susu dia adalah untuk anak-anak kuda. Tapi Shibli minum. Shibli tergamak minum. Kesian baby horse tak dapat. Tak ada, kita faham. Tapi saya explain sikit rasa susu kuda. Susu kuda ada dua kan. Satu yang dah fermented, satu yang fresh. Yang fresh tu surprisingly, masa dia lepas perah tu dia bagi kita minum, dia tak berbuahannya, dan dia manis macam air soya. Dia ada kemanisan dalam susu kuda. Tapi yang susah nak minum tu, yang fermented tu, itu dah macam sebut pun dah terasa dah dia punya macam makan yogurt putih yang 10 kali ganda kuat lagi rasa dia. Yogurt putih yang tak ada rasa flavor tu kali 10. Macam itulah dia punya dia. Tetapi kita kena faham satu perkara, Kyrgyzstan dan kuda. Ini satu perkara yang sangat-sangat menarik. Sebab kuda adalah sebahagian daripada kehidupan mereka. Sebab kita kena faham landscape ataupun kawasan Kyrgyzstan ni mereka hidup secara nomad. Jadi nak bergerak ke sana ke sini, kalau nak naik, tak ada jeep, laluan kenderaan biasa, kereta kalau bawa semua jahanam kereta. Dia punya spring tayar confirm rosak. Jadi untuk orang Kyrgyzstan nak bergerak ke hujung gunung, ke hujung kebun, ke sana ke sini, the best transport adalah kuda. Sebab tu kuda ni sebahagian sama juga dengan macam kat Iceland. Kuda ni adalah essential kat sana. Satu perkara yang sangat-sangat utama. Sebab tu dia haiwan yang mulia juga. Walaupun dia makan daging kuda, tapi bukan dia makan daging kuda dia macam daging ayam. Dan dia kan? Haiwan yang untuk memuliakan orang. Memuliakan manusia. Contohnya macam kalau kita ni adalah tetamu yang mereka jamu dengan ayam. Bermakna dia tak suka kita ataupun dia miskin sangat. Dan kedua, kalau kata kita bertamu dekat rumah orang tu, dia sembelih kambing, dia hidang kita lamb ataupun lembu. Bermakna kita ni adalah tetamu yang mereka hormati, yang mereka sukai. Dan kalau kata level yang paling walid sekali lah, yang paling atas makom dia tu, contohnya macam menteri-menteri ke ahli politik YB tempat-tempat tu yang datang ke rumah dia, mereka akan hidangkan kuda. Daging kuda. Jadi tu dia punya level kemuliaan lah, mengikut apa yang dihidangkan. Betul. Tapi bab cerita makan ni, makan paling sedap kat sana nasi pilaf. Kyrgyz pilaf. Kyrgyznya. Jadi macam pilaf ni dia makanan Asia dia Tengah. Macam biryani. Ada yang Uzbekistan dia pilaf, tapi lebih kurang sama je. Ada yang Xinjiang punya Xinjiang pilaf. Tapi yang kita makan ni yang Kyrgyz punya. Tapi pilaf. Yang saya geram tu nak replicate flavor tu susah. Pasal kat sana dia masak tu, dia mula-mula masak dia pakai dia pakai lemak dulu. Lemak dari bontot kambing. Bukan bontot kan, dia punya dia lemak kambing lah dekat pinggul. Pinggul. Pinggul tu dia panggil apa? Pinggul tu dia macam atas sikit, dia bontot dekat pinggang.
Tak, dia bontot tu bukannya anus tadi tu. Dia yang bontot tu adalah belakang kambing tadi tu. Yang dia kalau kata kambing tu, dia bila jalan dia bergegar-gegar. Lemak dia penuh lemak tau. Jadi dia akan goreng dahulu dengan minyak biasa. Dia tak pakai minyak. Kalau macam kita nak replicate, kita nak kopi, kita pakai G. Tapi minyak dia tak sapi, berapa jadi sangat. Dia macam dia menggoreng lemak tadi tu. Betul. Lemak yang dipotong daripada pinggul kambing tadi tu. Dengan kemudian dia akan cair. Dan minyak tadi dia menggorengkan pula baki-baki lemak tadi tu. Jadi itu juga dimasukkan sekali dekat dalam. Dia start macam mana? Dia start masak mula-mula bawang kan? Bawang holland. Mula-mula sebelum bawang tu semua, minyak dulu. Lepas tu masukkan lemak. Jadi lemak tu nanti dia sampai cair dan dia macam digoreng dengan minyak biasa. Lepas tu lemak tadi. Jadi sampai lemak tadi dah cair, dia bercampur dengan minyak biasa tadi tu dan dia menggorengkan pula lemak yang belum cair tadi tu. Jadi remove yang cair tadi tu, yang belum cair tadi tu ke tepi, baru masuk bawang. Baru masuk bawang lah. Holland dengan carrot je kan? Baru masak bawang holland, bawang putih. Lepas tu black pepper yang bukan yang belum dipecahkan tadi tu, dan juga apa nama tu? Sayuran dia cuma ni je. Carrot. 1/3 adalah carrot. 1/3 nasi tu adalah carrot, 1/3 adalah daging, 1/3 adalah nasi. Dia punya yang dia ajar pada saya lah, di 1/3. Memang sedap betul. So bila lepas dia masak tu, dia dah masak tu, masuk beras basmati tu. Lepas dah masak, nanti dia punya nasi tu, dia kilat cantik tau. Kilat dia cantik. Saya buat tak jadi sekarang ni. Tak mencuba lagi. Okey, apa pun nanti kita kena pergi lagi. Kita akan pergi lagi kesan bulan depan bulan ni. Bulan 7 dengan bulan 8. Bulan 7 bulan 8. Kita memang pergi bulan 7 bulan 8 sebab tempat ini memang cantik masa sama. Dan kalau kata tempat seperti Lake Songkol. Lake Songkol ni dia macam dreamy part of the world. Dia rasa macam mimpi. Boleh tak bayangkan tempat tu luas hijau. Ada tasik apa pokok pun tak ada kat situ. Betul, tak ada. Dia tak ada pokok-pokok. Lapangan dia hijau, lapangan selapang-lapangnya. Lepas tu nampak kuda-kuda berlari kencang, lembu-lembu semua tu yang bahagia dekat situ. Tak, yang best tu dia tak panas. Dia cozy. Dia waktu musim panas ni dia musim panas tapi sebab di atas gunung. Jadi dia angin dia damai, cozy, memang aman dah. Duduk situ tak buat apa pun tak apa. Dia sangat-sangat memang rasanya dekat Songkol tu. Dekat Songkol ni kita nasihatkan at least stay lah kat situ 3 hari 2 malam. Betul. Sebab apa? Walaupun tak ada line internet, tapi okey lah kita disconnect diri kita dengan ketamadunan. Memang tak ada line langsung sebab orang yang berada dekat situ pun, yang penternak-penternak pun, ini yang nomad tadi tu, dia pasang kemah tau. Sebelum datangnya winter, kemah tu semua hilang dan akan dibawa dengan kuda-kuda dan juga lembu-lembu yang mereka ternak ni nanti akan dibawa daripada atas gunung tadi tu turun ke tanah lembah. Betul. Tanah lembah ni dia lebih warm dan terlindung daripada salji tebal. Dan kemudian dalam tempoh bersalji tadi tu, kambing-kambing, lembu-lembu ni semua akan berada kat bawah lah. Sebab kalau dia duduk dekat atas, dia tak boleh meragut rumput. Rumput tu dah tertutup dengan sampai salji setebal 1 meter lebih. Jadi kita dah adalah tengok gambar orang meranduk snow tu dekat situ. Putih and nothing but white. Pokok tak ada. Pokok tak ada, apa tak ada, semua tu dengan dia punya Lake Songkol tu. Beku. Sebab tu kalau kadang-kadang, sebab itu kita kan, kalau dengan vacation ni lah, bila kita buat suatu destinasi, kadang orang tanya, kenapa tak buat Kyrgyzstan ni bulan 12, bulan 11 kan, atau bulan kata akhir tahun lah, cuti sekolah. Kenapa? Sebab tempat yang kita nak pergi tu di atas gunung. Kyrgyzstan ni cantik di atas gunung. Dan gunung ni hanya boleh diakses atau boleh kita pergi masa musim panas. Sebab tu tak bersalji. Jadi bila kita kalau vacation, kita bukan fikir asal kau nak pergi, okay, kita bawa je. Yang penting experience tak seronok pun tak apa. Yang penting kau nak pergi, yang penting sampai. Tak, kita try to give the best. Sebab kita nak give the best tu,
kita recommend the best time to go musim panas. Tapi jangan salah sangka, musim panas dia pun malam-malam 4 degree. Sejuk Pasal juga lah. dekat kita memang kena pasang fireplace tu. Dan kita duduk dalam kemah, ute dia. Ya, ute dia tu memang ute pakai kulit-kulit haiwan dan kemudian dia pasang kat situ. Jadi kita elektrik dia bagi, dia pasang generator tak sih? Dia pasang generator lebih kurang 2 jam je sehari. Betul. Jadi malam dia akan pasang, duduk masa tu lah kau charging apa semua kamera apa semua tu. Charge, lepas tu nanti dia akan tutup lah. Besok siang memang tak pasang lah. Jadi kita rasa macam betul-betul disconnection tadi tu menyebabkan kita rasa kita appreciate alam tadi tu lebih banyak. Betul. Dan lagi satu, ramai orang pun tanya, bila kita buat Kyrgyzstan, kenapa dia akan tanya, kenapa tak buat 5 tan, 4 tan, setan apa semua tu, dia semua segala tu dia tanya lah. Go ahead, Ghostan. Jadi kita fikir Kyrgyzstan ni, dan dekat-dekat kita jalan dekat-dekat 2 minggu ni pun tak cukup. Rasa macam nak lagi. Sebab tu vacation sebenarnya kita tak mengutamakan kuantiti lah. Betul. Kita lebih tak apalah kalau kata orang yang nak banyak-banyak tan-tan ni semua tu, kita nasihatkan dia, kata kita ada kenal beberapa kawan kita yang buat banyak tan. Tapi kita 1 tan je. Paling tinggi 2 tan. Setan je. Setan atau 2 tan? Setan. Apa? Setan lah satu kan. Setan je. Setan. Dan iaitu Kazakhstan dengan Kyrgyzstan. Maksimum akhirnya. Itu pun Kazakhstan tu sekejap je, sebab kita turun dekat Kazakhstan untuk pergi ke Bishkek. Itu pun kalau bila penerbangan dekat Bishkek dah habis, kita terpaksa ke sana. Tidak kita pergi Bishkek, memang terus Kyrgyz je. Ya, betul. Memang kita pun bagi tahu kita punya peserta-peserta kita. Kita akan nombor 1, kita akan cuba terbang direct ke Bishkek. Tapi kalau kata ketersediaan flight tu tak ada, ataupun ada pun harga dia dah macam business class tapi ekonomi, memang kita akan pergi Kazakhstan. Baik pergi Kazakhstan. Itu antara cabaran lah nak pergi sana kan. Kata nak rare, kata yang rare. So rare ni dia ada satu pengorbanan. Pengorbanan. Tetapi dia sama sana memang orang kata apa, berbaloi. Memang negara yang luar biasa. Bukan sahaja dia punya orang kata apa, dia keindahan yang, sebab dia kat situ dia tidak terusik lagi dengan pembangunan. Dan kalau kita nak pergi mana-mana pun, nak search Google Maps tak jumpa. Dia tak ada, dia tak keluar Google Maps, dia tunjuk jalan, tak kebanyakan cerita tak ada. Dan yang paling rare sebenarnya ialah ni, berkuda kat sana. Berkuda tu yang paling best sebab kat sana, kalau kita pandai berkuda, dia boleh bagi kita naik, awak pakai kuda ni mainlah sepuas-puasnya. Dan bagusnya dia tak ada macam kat New Zealand kan. Atas New Zealand tak ada pagar. Dia tak ada pagar. Dia beza antara farm yang ada dekat Kyrgyzstan dengan farm dekat New Zealand. New Zealand ni katakan seorang farmer tu dia mempunyai 4,000 ekar. Maksudnya 4,000 ekar tu akan dipagar dan kawasan tu ada farmer tu punya je. Jadi pada ragut untuk farmer tadi tu. Jadi untuk Kyrgyzstan dia tidak buat macam tu. Dia kawasan ragut adalah milik kerajaan. Jadi apa yang dibuat, setiap kampung mempunyai kawasan ragut dia sendiri. Sebab tu orang nomad ni sebenarnya dia bukannya tak ada rumah. Cuma rumah dia dekat bawah, dekat lembah. Betul. Dia berada dekat situ untuk jaga ternakan dia pada waktu musim panas. Dan bila nak masuk musim sejuk bersalji tadi, dia akan bawa ternakan tadi tu balik kampung dia. Okey. Jadi kampung dia tu, setiap gunung ke gunung tadi tu ada kampung tertentu. Okey, ini contohnya kampung baru punya pada ragut, daripada bukit ni sampai bukit ni. Sebelah bukit ni ke bukit ni ternakan daripada kampung satu lagi. Jadi benda begitulah. Dia berkongsi dia berkongsi, tapi tak adalah sempadan semua. Jadi sebab itu dream sebagai seorang macam saya suka on a luxury camper. Maksudnya kita luxury camper ni, kita suka pergi travel dengan 4-wheel, lepas tu bawa camper, lepas tu kita boleh berhenti dekat mana-mana yang kita suka, cantik, dan kita boleh set kita punya bermalam kat situ. Benda tu boleh berlaku dekat Kyrgyzstan. Maknanya suka hati hang lah tidur mana. Atas gunung apa semua tu suka hati hang nak pergi mana pun. Tapi kalau dekat Australia kau tak boleh buat macam tu. New Zealand tak boleh macam tu. Pasal tempat cantik je dah sama ada government punya, kena bayar dekat DOC, Department of Conservatory, ataupun kena minta izin dengan owner farm. Digazetkan dah ada penghuni dan ada peraturan.
Dia bila pergi Kyrgyzstan ni, jiwa kita bebas seperti kuda di sana. Seperti kuda-kuda yang ada dekat situ. Betul, memang terasa kebebasan ni, macam lapang, luas. Lagi kalau macam warga Singapura kan, warga Singapura, yelah kita faham dengan Temasek, tanahnya kecil, sampai kat Kyrgyz ni dia akan rasa macam luasnya dunia ni. Hujung ke hujung tak nampak lah. Dia sebab dia pokok tak ada ni, dia just beralun-alun. Seluas manilah. Inilah sebenar-benarnya sehingga penghujung mata. Saya sebenarnya ada wish sebenarnya. Saya akan ingat kita nak buat kita nak redesign Ford Ranger yang kita dengan camper kita. Lepas tu kita nak pergi ke sana, kita explore all this highland dekat Tian Shan punya area ni. Cuma some of Tian Shan area ni dia sensitif. Kerana kita perlu dapat permit untuk masuk, terutama yang Kyrgyzstan border to China. Ya, betul. Tapi yang tu sebenarnya bukan tak boleh. Kita boleh dia dapatkan melalui ejen-ejen pelancongan yang ada kat sana, dia boleh uruskan. Betul. Tapi yang best lah sebenarnya kan, sebagai seorang traveller camper ni, kau bayangkan tempat cantik, berhenti, kau tak ada orang tanya tiket ke apa ke semua tu. Jadi besok pagi-pagi kadang kau bangun semua kau dikelilingi oleh kuda-kuda dekat situ. Buka kemah. Oh, kat sana bukan ada ayam kokok. Kuda mengerang. Bukan mengerang. Dia gigit. Mengais rumput. Mengais rumput pagi-pagi dengar. Dia lalu kan. Okey. Itu menarik. Tapi ada cabarannya sebenarnya nak ke Kyrgyzstan ni. Dia bukan negara yang secanggih seperti di Eropah. Ada beberapa perkara yang perlu kita bersedia mentally dan physically sebelum kita ke sana. Tetapi itu akan berbaloi. Tetapi kita akan ceritakan lebihnya selepas ini. Selepas rehat. Kita berehat sekejap. Dan kita akan kopi-kopi dulu. Selepas ni kita akan sambung semula podcast kita. Jumpa lagi selepas ni. Smart juga. Press kat luar ni. Ada background ni. Kembali lagi dalam podcast Ray Nation. Kita sedang membawa anda mengembara di negara Timur Tengah, iaitu Timur Tengah dah. Timur Asia Tengah. Asia Tengah. Asia Tengah. Swiss of Asia, iaitu Kyrgyzstan. Yes. Negara yang biasan syurga. Masih lagi berada di Kyrgyzstan. Kalau tadi kita bercakap tentang kita jalan-jalan sampai ke Songkol. Sebelum Songkol kita sebenarnya kita bermalam malam sebelum itu dekat sebuah tempat di kampung di daerah Esikol. Dan kampung tu kita duduk dekat dalam homestay macam biasa, dan toilet proper. Toilet proper ni macam toilet kat rumah kita lah. Sebab kenapa kena sebut toilet proper? Sebab banyaknya toilet pada kita tak proper, pada mereka proper, iaitu dia lubangnya kat dalam, lepas tu atas tu dia letak macam papan, tapi lubang yang najis kita dan najis kawan-kawan kita, keluarga kita semuanya dekat dalam tadi tu. Ini cabaran ni sebenarnya bila orang pergi Kyrgyzstan, dengan negaranya masih 34 tahun mereka. Jadi banyak tempat di kawasan kampung semua kebanyakan toilet dia masih toilet lubang. Betul. Hati-hati dengan handphone anda. Kalau kata biasa kita dekat tandas kita bermain handphone, kadang-kadang terjatuh dia masuk dekat toilet bowl kita, masih lagi dapat selamatkan. Tapi kalau terjatuh dia bukan sampai ke bowl, dia sampai ke dasarnya. Ke dasar hasil-hasil manusia yang terkurung di situ. Tetapi sebab kita tahu sebelum kita vacation sebelum kita nak pergi sana, memang orang dengar tempat ni cantik apa semua, tapi toilet macam tu, toilet ondok komplain toilet. Remark dia toilet. Tetapi bila travel dengan kita vacation, semua penginapan kita pastikan toilet yang mantap. Kita sangat memahami denyut nadi masyarakat Asia ni. Terutama orang Melayu, dia tak boleh kompromi dia tak kisah yang lain-lain semua dia okey, tapi toilet dia tak boleh nak bincang. Jadi kita pastikan toilet di penginapan kita semua mantap. Dan kawasan persinggahan pun kita akan beritahu mana yang biasa kita akan singgah-singgah di kawasan toilet yang proper. Cuma kalau ada emergency lah, kalau terasa macam nak terbear sangat tu kan, dia dekat dia jangan imagine macam dia stesen minyak je proper. Tak, stesen minyak dia pun ada yang tak proper. Kecuali stesen minyak dekat bandar-bandar yang besar sikit. Macam kat Tashrabat ke, ataupun dekat Bishkek ke, ataupun dekat
apa nama Costco apa Karakol kan. Karakol. Itu tempat-tempat macam tu dia besar-besar tu okey, elok lah. Stesen minyak dia ada kopi, stesen minyak dia ada proper toilet. Yang tu dekat bandar-bandar. Teringat yang si siapa Aman masa kita naik kuda emergency terpaksa guna toilet orang kampung. Oh okey. Sebab dia ada dua jenis. Toilet ni ada dua jenis. Dia ada dua jenis lubang. Satu lubang yang 6 kaki dalam. Yang 6 kaki dalam ni sekurang-kurangnya dia jauh dan gelap. Tak nampak lah. Tak sangat. nampak hasil Cuma ada masuk bau dia masih ada lah. Cuma yang paling tak boleh tahan azab ialah yang yang satu kaki. Satu kaki dalam. Tapi sama ada di dalam tapi dia berbaki sekaki ataupun dia memang satu kaki dalam. Dia memang satu kaki dalam. Oh, memang satu kaki dalam. Kita saya nak pergi. Okey, kita boleh. Tak apalah emergency. Buka-buka. Baik cek pokok lah. Baik cek pokok lah. Dia panggil host toilet. Jadi baik-baik pergi cari host toilet. Host toilet. Sebab orang kata apa, emergency. Tapi kalau banyakkan, tapi alhamdulillah setakat ni kita dah buat berapa trip tak ada komplain toilet, tak ada. Alhamdulillah kita tak ada. Kita memahami apa yang dipantang. Tapi kalau kata agak-agak dah terdesak sangat, sebenarnya apa pun boleh lah kan. Jadi siap-siap bawa lah. Harap-harap jangan sampai terdesak. Jadi kita pun dah ingatkan semua orang, okey ni kita ni tak ada toilet stop tau. The next proper toilet is about 100 km or another 3 hours. So better do it now. Jadi kita dah bagi tahu siap-siap. Okay. Jadi itu cabaran. Tetapi bila kita pergi sampai ke tempat yang kita panggil the outback of Kyrgyzstan ni, yang kita masuk kena ada permit semua tu, rasanya macam ya Allah. I cannot thank God more lah pada ketika itu. Aku rasa macam bersyukurnya, ya Allah, kenapalah aku dah umur dah nak senja-senja, bukan senja, ini masa umur Zuhur macam ni kan. Baru aku jumpa tempat ni. Kalau kecil aku jumpa tempat ni kan, mesti aku dah duduk kat situ jadi cowboy. Contoh macam tu lah kan. Jadi ya Allah, itu dekat apa nama tu, yang dekat dengan Kelsu Lake. Dia Kelsu Lake tu dia satu tasik yang terhasil daripada satu gempa bumi yang menyebabkan tanah runtuh dan menghalang aliran air sungai untuk turun dekat lembah Kak Kiyah tu. Jadi lembah Kak Kiyah tadi tu tersekat dari aliran dia menghasilkan satu tasik yang warna dia warna zamrud. Biru dia sangat-sangat menakjubkan. Memang orang kata apa. Dan yang paling menarik saya suka ialah perjalanan ke tasik tu, Zan. Naik kuda. Dia tak lama, dalam half an hour 40 minutes Yang best tu kuda tu merentasi sungai. Saya dekat Iceland, saya tak puas hati naik kuda bayar mahal-mahal, lepas tu naik jambatan. Dia cakap saya nak kuda saya rentas sungai. Dia cakap okay, our horse cannot cross the river. Alamak, tak cool langsung. Dia tak ada feel, dia tak feel Legolas lah. Dia bila kita kat sana tu, dia punya feel dia nampak naik kuda. Kuda dia jinak je kan. Lepas tu dia ada bahasa. Dia ada dua je bahasa. Satu apa? Satu brr. Brr maknanya break. Brr. Tarik brr. Jadi dia berhenti. Lagi satu cur. Cur maknanya jalan. Itulah. Cuma Shibli punya kuda je masa tu dia tak faham bahasa sikit. Jadi dia kena pakai satu throttle penyebat tadi tu. Sebab ke bontot dia baru dia jalan. Kuda saya pemalas sikit tu. Shibli cur tak jalan. Dia diam je kat situ kan. Itulah. Tapi sebab kuda ni, kita saya nak ceritakan pasal kuda ni satu haiwan yang bijak. Dan dia sebenarnya kat Kyrgyzstan ni, dia memang terlatih. Kadang bukan, ramai yang tanya, tak bahaya ke tak naik kuda? Saya ni dah lah tak biasa, tak pernah naik kuda kan. Tapi jangan risau sebab kuda ni dah di train untuk bila kita naik, kita akan ikut laluan yang pergi sampai tasik, balik pun ikut situ. Dia tak ada ke laut. Dia tak ada pergi kiri kanan dia. Dan dia ni haiwan yang akan bergerak secara berkumpulan. Jadi bila kita bergerak dalam kumpulan, satu tu yang depan tu kita punya guide, kita punya team kat sana akan bawa. Dan kemudian yang belakang sekali kapten kita jaga. So jadi dia akan bergerak sangat cantik. Dan kita tak payah nak pegang apa pun, tak payah. Biar aje cur ke apa semua tak payah. Tak payah. Yang macam kita orang lah, pasal saya suka nak kadang-kadang kita nak kena U-turn, nak ambil shot semua, kadang-kadang kena jalan, nak buat aksi-aksi Legolas lah, Aragorn lah semua tu. Yang tu yang kita perlu curber semua tu kan. Jangan ciber je. Itu je lah. Kalau tak, kita boleh naik atas tu.
nanti guide tadi tu kuda dia kat depan dia ni yang lain semua ikut je. Awak buatlah selfie ke, check WhatsApp ke. WhatsApp tak ada line kat sana. Kena belajar goyang ikut lah dia punya lenggok je. Dia macam Kan. kalau tak sakit dah badan kita. Tapi memang setakat ni kita bawa dah banyak trip kita bawa, tak pernah ada komplain pasal kuda. Tak Betul. pernah ada komplain. Saya kata tak sampai komen kata tak sangka saya boleh naik kuda. Jadi itu antara perkara-perkara yang orang kata apa memang ajaibnya. Sebab tu saya kata kat kuda dengan warga Kyrgyz ni dia dah bersatu. Dia satu kehidupan yang memang apa nak cakap simbiosis. Dah sebati dah. Sebati. Macam dia orang sana dia cakap apa macam apa kita punya guide tu dia cakap I born on the horse. I born on the horse. Lahir tu naik kuda. Lahir atas kuda dah. Lahir atas kuda. Itulah dia punya ayat dia lah. Betul. Dia punya budak kecil dia, budak sekolah menengah, budak sekolah rendah pun dah cekap lah naik kuda. Kurung sini. Tapi dia yang saya suka ni, dia memang sangat menjaga keselamatan. Dia akan sebelum pergi pun dia akan beritahu macam ni, jangan buat macam ni. Dia tak akan benarkan kita membonceng kuda sendiri kalau kita tidak ada kepakaran. Walaupun dia training, dah well trained, tapi keselamatan tetap terjaga. Itu yang kita menarik pasal Kyrgyzstan. Dan itu yang kita naik. Yang kita tak naik pun kadang kuda ni kita jalan driving itu kita kena sidai, tunggu terowong buka. Tiba-tiba sebelah kiri kita puluh ekor kuda. Tengah relax melakukan rumput. Dan dia orang ni memang tak takut. Tak takut kita lah. Datang tegur, tepuk bahu, tepuk muka kan. Gambar semua kuda ni. Langsung tidak ada ketakutan. Dan di sini saya rasa betul-betul boleh berinteraksi dengan kuda secara aman. Okey. Kalau ikutkan sebenarnya lah, kalau kata favourite saya lah. Orang tanya lah banyak-banyak semua tu. Sebenarnya memang Tian Shan ni dia adalah kawasan pergunungan. Dia banjaran. Macam Alps, macam Himalaya. Ya. Tapi dia antara tempat yang paling saya rasa amazed gila-gila lah. Kalau tidak apa gila yang halal lah, bukan gila binatang tadi saya sebut gila tadi tu kena sensor tu, gila khinzir lah. Dia adalah satu tempat yang kita kena naik dari Karakol. Kita kena naik Soviet punya jeep. Untuk masuk tu dia tak jauh jarak perjalanan dia, tetapi dia mesti kena pakai Soviet jeep yang 4 wheel drive, yang dia akan jalan dia dekat atas batu-batu macam batu-batu sungai. Batu-batu sungai tadi tu yang besar-besar. Besar-besar pemeluk. Ya, dan kita rasa macam memang dalam tu memang goyang lah. Kalau boleh tidur dalam tu champion lah. Best. Kalau boleh tidur lah. Jeep pun jeep zaman Soviet zaman jeep semua zaman askar Soviet. Dekat situlah sebenarnya yang sampai kita ke satu tempat yang saya rasa ini heaven ke? Ni tempat ni Altan Arashan. Dia ada kata dia antara dua, dia lembah yang di antara dua gunung yang dipenuhkan dengan pokok alpine. Lepas tu tengah tu ada satu gunung tinggi lagi macam Matterhorn tapi bukan Matterhorn. Betul, bersalji. Lepas tu bersalji dan walaupun dan ada sungai tepi tu dan ada natural hot spring. Ya. Yang kita duduk mandi dekat tepi sungai tu, kalau ikutkan kat situ dekat dia punya asrama dia pun tak ada bilik mandi, dia pun belum siap lagi. Tapi kita mandi dekat tempat air panas lah. Yang ada yang originalnya, yang tempat mata air dikeluarkan di situ. Jadi kita pelik juga kawasan yang sejuk atas gunung tiba-tiba ada mata air panas yang sangat menyegarkan. Dan dia punya feel mandi air panas tu memang dia ada dua lah. Satu yang kita bayar, yang dekat bawah tu. Dan satu lagi yang free. Yang free ni kita kena jalan kaki. Kena trekking lebih kurang dalam 950 meter. Kita boleh sampai dekat tempat tu. Betul. Tapi mula-mula sampai tempat tu saya ingatkan benda tu besar. Sebenarnya dia tak besar sangat. Jadi ni sometimes kita jangan percaya sangat dengan gambar-gambar Instagram ni. Dia muat-muat saya Sibli dengan Gadik. Gadik tu dah lah besar. Aman. Dengan aman 4 orang. Aman Iman. Jadi 4 orang ni je dah penuh dah, sesak dah kat situ. Itu pun kena tolak seorang turun bawah, kata pergi cari. Jadi dia punya, tapi memang view dia cantik lah. Betul. Mandi air panas, di sebelah deruan sungai. Kuda banyak,
entah beratus-ratus ekor Itu kuda. ekor lah. Memang dia punya ni. Pagi-pagi tu kita jalan ni je. Jalan relax saja. Jalan ambil gambar. Jalan ambil gambar. Jalan ambil gambar. Dia macam tak penat tau. Sebab Betul. vibe Damai, dia tadi tu damai. memang best betul lah. Masa datang kuda-kuda pagi-pagi ikut kita pergi tasik, minum air tasik kuda tu natural kan. Oh, air tasik pula daripada cairan salji. Fresh. Oh, dia punya kehidupan dia air pun dia orang ambil daripada mata air bawah tanah tau. Dia pump keluar air. So dia minum. Jadi bersatu dengan tempat nak bersatu dengan alam. Yang alam yang tidak dia ada tempat yang bersatu dengan alam tapi seksa. Itu macam naik gunung sejuk nak gigil kan. Tak ada. Ini memang Masa musim panas agak selesa lah. damai. Betul, memang selesa. Lepas tu kita pergi waktu ni. Kalau tak dia Dan tempat ni juga tak ada line telefon. Line telefon, internet tak ada semua tu. Even elektrik pun, elektrik dia ada lampu je. Tak ada point nak charge semua tak ada. tempat betul. Jadi Dia sebab dia kena faham perjalanan kita dia bukanlah seluruh perjalanan macam tu. tak Takut orang seluruh. salah faham kan. Ada time interval dekat gap tu kita duduk dekat hotel yang proper. Bandar. Lepas tu ada sarapan dia macam dekat hotel-hotel kita lah, sarapan dekat hotel macam-macam ada kan. Macam-macam sedap. Dia ada maknanya dalam perjalanan kita selama 12 hari, 13 hari dekat sana tu, dia ada yang hari yang kita menginap di hotel, ada hari yang kita menginap di kawasan pergunungan. Jadi hotel macam di bandar lah, semua selesa. Tapi di kawasan pergunungan ni sebelum kita pergi kita akan bagi taklimat kata untuk bersedia keadaannya bagaimana. Tapi inilah pengorbanan. Nak dapat yang rare kan, nak dapat rare tapi tak nak berkorban tak dapat lah. Even dalam perjalanan dia tu pun cantik betul. Wah. Dia jalan raya tak ada tu. Memang rasanya most of the time dekat gravel road. Betul. Bila nak sampai dekat-dekat dengan bandar je baru rasa macam jumpa jalan. korang bayangkan nikmat dalam kereta tu. Alah bila begini bergagal tiba-tiba masuk ke jalan tar. Tiba-tiba rasa macam senyapnya kereta ni kan. Asal tak goyang Itulah. Jadi inilah Kyrgyzstan. Sebenarnya memang ada banyak lagi yang kita tak cerita lagi dekat even dekat Isyk-Kul Lake tadi tu ada Ada satu cerita selain daripada dia punya kecantikan alam kan, ada warganya pun menarik juga. Ya. Dia ada satu yang kata selain daripada kuda, dia kata punya pemburu helang. Eagle hunter dia. Dia ada ke kawasan sana dia orang memburu menggunakan helang. Walaupun sekarang ni tinggal pertandingan saja, dia dah tak ada yang sebenar lah. Dia kira secara untuk cari makan tak adalah. Makanan sekarang dia dah beli ke supermarket je. Tapi culturally, kehidupan dia kita boleh melihat macam mana mereka memburu dengan burung helang. Itu memang memang mantap. Tapi dia menarik, dia tanya kita, adakah kita nak melepaskan anak yang hidup ataupun anak yang tipu? Mungkin sebab biasalah kadang-kadang yang datang sana mak saleh kan, jadi pencinta haiwan, jadi dia kata menyiksa arnab. Tapi hakikatnya arnab tu memang makanan burung tu. Memang makanan burung. Dia nak bagi makan burung. Bagi makan burung, jadi apa yang seksanya kan. Begitu. Jadi kita tengoklah macam mana sharp dia punya mata helang tadi. Daripada jauh dia zam. Habis arnab tadi tu. Cuma kita tak sampai hati lah pasal Bani kan. Bani ni dia comel. Jadi saya sampai sekarang pun tak makan arnab walaupun kita ada bela arnab kan. Rasa tak terasa nak makan. Tak kesampaian. Daripada kecil saya bela arnab sampai sekarang pun kita ada bela arnab juga tapi kita tak makan arnab. Tak juga jadikan pet. Jadi itulah. Jadi kita tengok bila arnab dilepaskan lepas tu helang pergi sambar tu kita terasa macam biarlah dibuat bukan dekat depan kita, dekat belakang-belakang kita tak apalah. Saya okey je. Saya tak sampai hati lah. Setelah ni kita main kejar-kejar dengan anjing kat sana. Si Iman. Jadi okey, banyak lagi sebenarnya yang nak diceritakan sebenarnya. Kalau even kalau musim sejuk, cuma kita tak pernah lagi pergi musim sejuk. Tapi kalau musim sejuk memang pegunungan memang tak boleh. Tapi dekat sekitar Isyk-Kul tu kita kena ingat Kyrgyzstan tak ada laut. Jadi Isyk-Kul ni adalah tasik terbesar mereka, tasik air tawar terbesar mereka yang mereka siap ada pantai kat situ. Betul. Berombak dia siap boleh macam laut, cuma dia air tawar. Air laut tapi ikan dia ikan tilapia, ikan patin lah macam tu. Bukanlah patin tapi contoh ikan-ikan air tawar lah. Ikan macam ikan trout lah kat sana. Biasanya ikan sejuk ni ikan trout. Jadi kalau
kita nak macam kalau korang rasa nak mencari destinasi yang macam Rare. dah penat dah pergi Europe ni. Ah. Dah penat dengan kemajuan, dah penat dengan manusia, nak menghilangkan masalah dunia, nak hilang masalah politik Malaysia, nak hilangkan masalah kerja kan. Kita recommend Kyrgyzstan is the best place to Tapi go. pada saya kalau kata kita dah pernah pergi Europe, dah tempat-tempat yang menarik, kita dah pernah pergi ke Iceland ke ataupun kita dah pergi Scandinavia. And then maybe next thing adalah kita nak explore Asia Tengah. Asia Tengah, betul. Sebab dia seolah-olah macam kita boleh patah balik masa kita tu ke 100 tahun yang sebelum ini. Betul. Dia macam saya bila tengok banjaran-banjaran gunung dia adalah seperti Switzerland tanpa rumah-rumah. Betul. Dia punya nature dia punya terrain dia semua tu. Dia macam gunung-gunung ganang yang dekat Switzerland. Banyak gunung-gunung hijau, belakang gunung bersalji. Betul. Yang lagi menariknya San, kita mungkin namanya yang kita sebut makanan macam mana? Makanan halal. Halal. 90%, 99% mana-mana kita makan halal. Dia di Islam. Majoriti Islam. Kyrgyzstan. Jadi tak ada kerisauan tentang makanan dan kita boleh travel dalam keadaan tenang, aman, dan negara Islam sangat tak langsung sebab kita membantu mereka. Sebab negara Kyrgyzstan ni dia tak ada natural resources macam minyak. Gas asli tak ada. Jadi pelancongan ni salah satu pendapatan utama warga dia orang lah. Dan dia bukan sebuah negara yang kaya, dia negara yang agak miskin. Dan kita ke sana saya tak langsung membantu saudara mana Islam kita kat sana lah. Okey, cuma kalau ikutkan percentage practicing Muslim, pelaksanaan practicing Muslim kat sana lebih kurang katanya dalam tak sampai 30%. Okey, kalau kita perasan pun kalau kita pergi sana, ni orang Islam tapi kita nampak macam semuanya muka-muka macam muka Cina lah apa semua. Tapi kita kena ingat mereka ni adalah bekas Soviet yang mana dahulu beragama adalah satu larangan. Bukan setakat beragama Islam saja, apa saja agama dalam komunisme tidak dibenarkan. Jadi mereka dah, walaupun Islam hari ni boleh kata 90% Islam, tetapi mereka cuma tak makan babi kot. Tak makan babi. Tapi minum ada. Minum, mabuk-mabuk semua tu biasa. Ada. Kerana pengaruh Soviet tu nampak masih kuat. Tetapi kita nampak jugalah Islam dia orang mula nak ada yang kembali, orang kata usaha untuk mengembalikan Islam tu ada, tapi masih jauh lagi lah sebenarnya. Tapi bab makan, sembelih, makanan halal tu okey. Dia terjaga lagi kat situ. Sebab dia majoriti orang kata apa, Islam tu masih ada, cuma pelaksanaan dari segi kehidupan ibadat tu perlulah kita bantu-bantu lagi lah kat sana. Okey, mungkin itu sedikitlah sedutan-sedutan ataupun perkongsian kita lah tentang inside story pasal Kyrgyzstan. Kena tengok lagi ni travelog kan? Kena tengok travelog, masih lagi ada. Yes. Kita ada berapa banyak episod itu cerita pasal travelog pasal Kyrgyzstan saja. Betul. Stay tune lah dekat dalam Ray TV. Betul. Ini kita cakap dalam podcast ni kadang tak boleh nak imagine lah macam mana apa semua tu. Tapi tengok dekat situ tak payah imagine, tengok je. Oh, cantik. Ihsan, last sebelum kita akhir. Next trip kita akan ke sebuah kepulauan yang terpencil di antara Iceland dan Scotland. In between. In between satu yang jarang-jarang didengar. Namanya, kalau kita sebut nanti orang cakap apa dia? Dia macam dia nama Melayu sikit kan. Kalau tambah huruf K dia macam Melayu lah. Nama dia Farouk Island. Bukan Farouk lah, Farouk. Bukan Farouk ke? Farouk Hussein. Terima kasih kepada Farouk semua. Terima kasih kepada semua penonton kita. Jangan lupa share, kongsi dan juga beroleh. Semoga perkongsian kami ni semua boleh manfaat. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang daripada pihak kami. Kalau kata ada cadangan untuk apa kita nak cerita, boleh komen. Dan juga pandangan dan perkongsian dan komen kita akan baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru Rare. Okay. Ini baru